Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yus Firas bin Muhammad Karim Nazami, nama diberi. Saya berusia 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota. Kod sekolah saya ialah BBA 4060. Saya suka menghabiskan masa lapang saya dengan membaca buku. Jenis buku yang saya akan kongsi pada hari ini adalah sama dengan jenis buku yang saya miliki di rumah. Tajuk buku ini ialah Membongkar Kematian dan Kejadian Aneh Penduduk Dunia yang ditulis oleh Syekh Mahathir bin Syekh Ibrahim. Buku ini mengandungi 273 muka surat dan banyak berkisar tentang kematian. Bahagian pertama dalam buku ini lebih fokus kepada adat istiadat orang yang telah meninggal dunia. Upacara kematian yang aneh dan diamalkan oleh agama yang jarang ditemui seperti agama di Nusantara. Selain itu, pengkebumian juga berbentuk ritual yang aneh dan menelan kos belanja yang sangat besar. Sebagai contoh, masyarakat Toraja mengeluarkan duit yang sangat banyak untuk membeli korban kerbau. Kerana percaya korban kerbau dapat menenangkan roh mereka yang meninggal di sana. Seterusnya kita beralih kepada bahagian kedua. Kes kematian yang aneh, pelik dan tak masuk akal. Ada beberapa kes kematian yang telah menjadi kes polis dan tidak dapat diselesaikan sehingga kini. Mangsa dalam pembunuhan ini akan diseksa secara kejam sebelum dibunuh dan pembunuhnya pula akan menyorok mayat mereka di tempat yang tersorok supaya tiada siapa yang dapat menjumpainya. Seperti contoh Jack the Ripper. Jack the Ripper adalah seorang pembunuh bersiri yang berasal dari London yang telah membunuh lebih 20 mangsa dan kebanyakannya adalah perempuan. Sebelum mangsa ini dibunuh, Jack the Ripper akan menyeksa mereka dengan cara yang sangat kejam seperti menusuk mereka dengan beberapa kali, memukul mereka dengan cara yang sangat kuat dan bermacam-macam lagi. Mangsa juga biasanya akan diletakkan di tempat yang gelap dan mempunyai luka yang sukar untuk dirawat. Akhir sekali kita pergi ke bahagian yang ketiga. Kejadian aneh dan pelik yang berlaku disebabkan oleh alam semula jadi atau buatan manusia. Di negara barat ada beberapa kes paranormal atau mistik yang tidak dapat diungkai sehingga kini. Ada juga kejadian yang disebabkan oleh alam semula jadi. Contohnya, kejadian di Pulau Socotra. Pulau Socotra adalah satu pulau yang terpencil yang terletak di Yaman. Pulau ini mempunyai spesies tumbuhan yang sangat jarang dijumpai dan sangat berbahaya untuk disentuh. Selain itu, pulau ini juga mempunyai spesies haiwan yang pelik, spesies pokok yang sangat-sangat jarang dijumpai dan banyak lagi. Pengajaran yang saya dapat setelah membaca buku ini ialah kita hendaklah cakna terhadap keadaan di sekeliling kita kerana malang tidak berbau. Dan kita juga hendaklah berhati-hati dengan orang yang tak dikenali dan jangan terpedaya dengan kata-kata mereka. Sekian, terima kasih.